Hello guys, welcome back to Bella Gas channel. Hey, 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 come along with me. Welcome to Bella, the place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day with love and smiles along the way. Creating memories, come and stay. Thank you for joining my little story. See you again on another journey. Bella Gas, don't forget the way. Okay, so Bella duduk bawah kat sini. So basically sebenarnya hari ni adalah, kalau korang dah tengok thumbnail, dia adalah grooming time. So hari ni Bella nak grooming 2 ekor kucing Bella. So yang ni adalah Cheetah. So sebelum Bella nak grooming, ada lagi seekor, dia dah berlari dah. So sebelum Bella nak grooming, saya nak kenalkan dulu. Okay, Bella suka sangat kedai RM2 sebab dia ada pad white. So dia tak payah macam bazir-bazir. Satu ni boleh cover the whole body, dengan muka, hidung apa semualah. So dia dah siap glove. So senanglah kita nak pegang dia ke apa semua. Hari ni kita akan clear up dia punya telinga-telinga tu. Kita akan gunakan ubat ni. Saya akan sapukan virgin oil ni dekat kawasan bulu-bulu dia yang ada problem ke apa macam tu. Kemudian kita akan sumbatkan dia dengan salmon oil untuk dia makan lah. Next one, lepas semua-semua dah, kita akan shampookan dia sikit. Ini untuk flare and thick. So dia tak payah nak bilas. So just letak-letak sahaja. Kemudian nak bagi wangi, kita letaklah baby powder dekat dia. Selepas saya dah, nanti kita akan sikat-sikat dia guna ni. So bila kita dah habis, kita akan bagi dia kering. Korang tengok dia datang Siapa nak treats? Dia datang guys. Okay, kita akan mulakan dulu dengan Cheetah. Hari ni Mama nak grooming awak tau. Okay, hari ni kita akan grooming, bagi comel-comel, bagi cantik-cantik. Okay, sit dulu. Sit dulu. Alamak, dia lari dah. Ni Yoyo, cari ya. Ya. Ni Yoyo. So jom kita akan grooming dulu mereka. So dia dah siap basah dalam ni. Korang tengok dia dah lari tau. Come. Okay, so kita akan grooming Cheetah dulu. Duduk diam. Okay, so basically kita akan buat dekat mata dia dulu. Hitam. No, hitam. Lepas tu hidung dia. Then basahkan jap. Okay, telinga dia. Dan kita akan sapu-sapu bawah ni. So bagi dia hilang rasa gatal-gatal tu. Okay, tangan-tangan dia, aku tengok dia gerutu dah. Ni buntut dia, buntut dia.
Untuk dia, kita cuci juga. Okey. Cabut-cabut dia. Ni kita nak tengoklah ada kutu ke tidak ke. Hitam ni karakter dia, dia tak takut orang, dia sangat friendly dengan semua orang, dia sangat manja. Saya bela dia dah 7 tahun sebelum saya kahwin lagi. Ini adalah merupakan kucing hadiah birthday saya daripada husband saya lah. Kisah dia ni sangat tragis. Pernah sebelum saya nak kahwin, malam tu dia hilang tau. Sebabnya ramai family saya ada dekat rumah. So dia takut. Masa tu dia kecil lagi. Masa tu baru 3 bulan kot. Macam tu. So, dia kecil lagi. Baru 3 bulan. So dia hilang. Tak tahu pergi mana. Rupanya dia pergi rumah jiran saya. Sebab dia dapat keluar. Sebab bising-bising dia takut. Dia dah besar, dia tak takut lah dengan orang. Dan saya, yang ni kalau nak tidur malam, dia mesti nak tidur dengan kita. Sekejap lah, kau tidak bergumpal ni. Kalau kita tak sikat dia, nanti dia akan bergumpal tau. Tambah-tambah dia long hair macam ni. Dia sangat possibility untuk bergumpal tu tinggi. Okay. Sebab dia yang bergumpal lah tu dia sakit. Ini bulu mati. Bulu dia dah mati. So dia memang akan jadi macam ni lah. Nampak tu. Foto dek. Nak kena pergi klinik juga ni. Kita bagi orang ni. Dia ni pun sibuk. Dia belum lagi grooming, dia dah makan. So, it's time for me to catch him. Jom. Okay. Okay, yang ni garang sikit guys. Yang ni garang sikit. Kita kasih kat dia dulu. Ya, percaya macam. Kita just spray je bagi dia wangi.